Okey, kali ni nak share okey, tips kalau kita nak mengecat rumah lah. Okey, kalau di dalam interior lah. Maksudnya di dalam rumah. Okey, pastikan sebelum kita masuk cat color, korang kena check dulu. Okey, cat yang sedia ada. Sedia ada dekat rumah tu, sama ada dia cat kapur ataupun cat biasa Kalau dia berhabuk tu, korang dah rasa dia berhabuk, melekat kat tangan, tu maksudnya cat kapur. Okey, cat kapur korang sealer dulu, pakai cat sealer. Satu lapis, tak payah dekut dah kita pakai cat sealer je. Baru kita masuk cat color lah. Baru masukkan cat color. Okey. Kalau dia dinding dia berlubang-lubang, korang boleh pakai simen putih. Simen putih untuk siling kapur lah. Siling kapur kan. Okey. Simen putih tu, okey, korang just bancuh, sapukan, dan dah kering dalam 5 minit macam tu dia cepat kering Okey, boleh gosok pakai sandpaper lah, kertas pasir grade 800 ataupun 1000 Okey, gosok dulu, bersihkan, baru cat color lah. Itu biasalah kalau dinding lama memang dia ada lubang-lubang lah kan. Okey, kalau pakai putih filler pun boleh, cuma dia lambat kering lah. Lambat sikit kering. Okey. Okey, kalau untuk pintu okey, pintu ni dah lama dah cat. Okey, bukan baru cat. Okey, pintu ni yang bagi saya secantiknya gunakan color gelap. Okey, yang tak kilat. Matte maksudnya dia color matilah. Dia tak kilat. Okey, pastikan color gelap. Dia sama juga kena gosok pakai sandpaper. Okey, grade 1000 macam tu. Gosok, bersihkan habuk dia dan cat je. Okey, cat je color. Mungkin 2 lapis kot. 2 lapis memang cantik lah. So dia akan nampak lebih kemas dan mewah macam ni. Okey, ni dah lama dah cat ni. Okey. Okey, dan luar exterior. Exterior macam tembok batu saya ni. Okey, kita just pakai sealer dulu. Sealer. Okey, supaya dia lebih lekat cat tu. Lepas tu baru kita masukkan cat luar lah. Cat pastikan pakai yang cat luar. Cat luar ni dia mahal sikit sebab apa? Dia boleh pakai di luar dan di dalam dia lebih tahan cuaca lah. Okey. Okey, itu je tips kalau nak mengecat rumah lah.